Kenapa ada produk skincare yang harga bawah 20 tapi juga ada yang ratus-ratus tu. Padahal nampak sama je dua-dua tu kan. Beza harga sampai 10 kali ganda. Adakah sebab jenama semata-mata atau sebenarnya ada sesuatu dalam formulasi produk itu yang membuatkan produk tu jadi terlalu mahal? Dalam segmen 5 Minute Skin Talk kali ini saya nak jawab persoalan tentang kenapa ada produk skincare yang murah, kenapa ada yang mahal, yang mana satu sebenarnya berbaloi untuk anda beli ataupun yang berkesan. Okay? Nak tahu jawapannya? Kena tonton sampai habis. Let's glow together. Betul ke produk mahal confirm lebih bagus dan berkesan? Tak semestinya. Kadang-kadang produk mahal tu bukan sebab bahan dia ajaib sangat, tapi sebab proses nak hasilkan produk itu sendiri lebih kompleks. Contohnya, ada bahan aktif yang susah distabilkan, macam vitamin C. Bentuk paling stabil biasanya lebih mahal sebab tak mudah teroksida dan lebih berkualiti. Kalau anda nak tahu, bahan skincare pun ada grade yang berbeza ya. Ada yang cosmetic grade, ada yang pharmaceutical grade, ada juga dari sumber teknologi yang tertentu. Walaupun nama bahan tu sama, contohnya niacinamide, tapi tahap ketulinan, tahap kestabilannya boleh jadi sangat berbeza ya ikut jenama. Kalau bahan yang digunakan mudah rosak bila terdedah pada udara atau cahaya contohnya, kos formulasi yang diperlukan untuk melindungi kestabilannya pun akan jadi lebih tinggi. Tapi kadang-kadang formula basic yang stabil pun dah cukup baik untuk kulit anda. Yang penting perlu kenal dulu apa keperluan kulit. Adakah kualiti produk drugstore boleh setanding dengan produk high-end? Jawapannya ya, boleh. Banyak jenama drugstore sekarang dah guna teknologi formulasi yang sama atau hampir sama dengan jenama high-end. Cuma bezanya lebih kepada pengalaman penggunaan atau keselesaan bila pakai. Contohnya, teksturnya mungkin lebih ringan, cepat serap atau packaging lebih mewah bila produk tu high-end. Tapi dari segi fungsi utamanya, contohnya melembab atau menenangkan kulit atau beri hydration, kadang-kadang tu memang hampir sama sahaja. Sebenarnya ramai dermatologist pun recommend guna produk dari drugstore sebab lebih trusted, gentle, mudah nak dapatkan dan affordable. Sebab buat apalah nak guna krim yang harga sampai RM300 kalau anda tak mampu nak maintain setiap bulan, betul kan? Kalau anda ada bajet yang mengizinkan, anda boleh maintain dengan bajet begitu, tak ada masalah. You can choose something more expensive. Ada beberapa faktor yang sebenarnya menyumbang kepada harga sesuatu produk. Pertama, brand value. Brand besar ada bajet besar untuk marketing, celebrity, ambassador, packaging yang mewah. Semua itu dah termasuk sebenarnya sekali dalam kos buat produk itu. Kedua, bahan dan formulasi. Ada bahan yang susah nak dapat sebab datang dari negara tertentu. Contohnya, ekstrak botanical dari Korea atau teknologi encapsulation dari Jepun. Proses import dan ekspor semua bahan tadi menyebabkan harga pun naik atas faktor cukai, atas faktor penghantaran ya. Ketiga, kualiti bahan mentah dan ujian klinikal. Brand yang buat banyak clinical testing untuk pastikan keberkesanan produk biasanya dijual dengan harga lebih tinggi sebab kos ujian pun tak murah ya. Tapi jangan terkejut, ada juga produk murah yang guna bahan yang sama tapi datang dari supplier lain yang lebih murah. Beza kadang-kadangnya ketulinan, purity bahan tersebut ya. Tak semestinya tak baiklah, cuma mungkin tahap kepekatan dan kestabilan bahan tu boleh jadi berbeza. Apakah produk skincare yang berbaloi dibeli dengan harga lebih tinggi ya? Kalau nak invest lebih, saya biasanya akan cadangkan serum atau essence. Produk dalam kategori ini memang fokus untuk merawat kulit dan biasanya ada bahan aktif pada kepekatan tinggi macam peptide, vitamin C atau retinol ya. Tapi untuk kategori lain macam pencuci muka atau pelembab, produk drugstore
pun sebenarnya betul-betul jujur ya, produk drugstore pun sebenarnya dah cukup bagus ya. Pencuci muka cuma duduk sekejap je atas kulit tu sebelum dibilas. Jadi fungsinya lebih kepada membersihkan ya, bukan merawat. Untuk pelembap, yang penting ia boleh kekalkan kelembapan sesuai dengan kulit dan tak menyebabkan iritasi. Itu dah memadai dah tu. Kalau sunscreen, saya secara peribadi lebih utamakan formula yang selesa, tak bercapuk, boleh dipakai setiap hari ya. Sekarang pun ada banyak pilihan sunscreen yang harga mampu milik tapi kualiti setanding dengan produk premium yang sangat mahal itu. Kesimpulannya, harga bukan penentu utama sama ada sesuatu produk itu bagus atau tidak. Setiap jenama mesti ada target market dan nilai formulasi masing-masing. Produk murah tak semestinya tak berkesan dan produk mahal pun belum tentu sesuai untuk semua orang. Yang penting perlu faham keperluan kulit sendiri dan belajar pilih produk dengan bijak. Tengok bahan dalam tu ya, pilih dengan bijak, bukan semata-mata ikut trend. Jadi, mana satu pilihan anda? Produk mahal atau produk affordable tapi bagus? Cuba kongsikan di ruang komen. Nanti saya nak baca satu-satu tau. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam 5 Minute Skin Talk seterusnya. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang ya. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.